ada bangunan atas bukit. Bangunan inilah istana raja pada hari ini. Inilah ada beberapa pandangan ulama yang mengatakan apabila bukit tinggi ada di Madinah, itulah Dajjal akan pijak di atas bukit ini satu saat nanti. Bukit ini, setelah bukit ini wujud, maka itulah saatnya akan keluarnya Dajjal. Dajjal ada, belum keluar sahaja lagi jemaah. Yang banyak yang Rasulullah sebut pasal Dajjal akan keluar, alamat-alamatnya dah wujud, dah ada pada hari ini. Contoh di kawasan Syamiah, di kawasan Syam, apabila kering air di sungai itu, apabila kurma digaisang tidak berbuah lagi, itulah saatnya akan keluarnya Dajjal. Hari ini jemaah di sana dah 100% tidak berbuah dan kurma. Itulah akan keluar Dajjal akhir-akhir zaman ini. Itulah yang Rasul kata fitnah yang paling teruk, fitnah yang paling berat sekali, ya, iaitu fitnah masa Dajjal keluar. Di antaranya pengikut-pengikut Dajjal siapa? Syaitan dan iblis segala-galanya ikut sujud pada Dajjal. Yang kedua, sejenis manusia. Orang apa? Orang Kristian dan Yahudi akan sujud pada Dajjal. Yang seterusnya golongan-golongan yang sujud pada Dajjal, golongan yang apa ni, yang jenis suka buat maksiat, itulah yang Rasulullah akan kata ikut Dajjal sebagaimana hadis. Yang terakhir di antara golongan wanita yang Nabi sebut. Ada hadis Nabi kata wanita di saat itu letak dekat rumahnya, kurung kat rumah, ikat kat rumah, itu Nabi sebut. Sebab Nabi kata terpedaya ramai yang tipu daya Dajjal la'anatullah. Dajjal segala kekuatan sihir ada pada Dajjal dalam hadis Nabi SAW. Dah saat dekat jemaah akan tiba, akan keluar dengan Dajjal kita sekarang ni. Dah akhir zaman betul dah. Kiamat dah dekat. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Ta'ala kata dalam Quran, iqtaraba, dah dekat dah. Dah dekat. Iqtarabatis sa'ah, ada ayat lain. Iqtaraba liman dah dekat dah. As-sa'ah, kiamat, ya. Tapi mereka masih tetap lalai. Dan itulah yang Allah Ta'ala cerita ataupun kita dalam Quran. Baik, depan kita di sebelah kiri ini, inilah Bukit Uhud. Bukit yang paling besar di kota Madinatul Munawwarah. Bukit ini, di bawah bukit ini adanya Jabal Rumat, Bukit Manah, ya. Dan di kawasan itu juga ada makam syuhada, perkuburan para syuhada. 70 orang sahabat yang mati syahid, termasuk Sayyid Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW, mati syahid di medan peperangan Uhud. Sayyid Hamzah banyak bela Nabi di Jabal, banyak bela anak saudaranya di kota Madinah, di Mekah dan Madinah. Nampak sebelah kiri kita ni, inilah Bukit Uhud. Bukit yang Rasulullah kata, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit ni suka pada kami, kata Rasulullah, dan kami juga cinta dan sayang pada Bukit Uhud ini. Sekali kamu solat jenazah, dapat pahala sama besar dengan Bukit Uhud ini, jemaah. Nampak sebelah kiri kita ni Bukit Uhud, bukit yang paling besar di Madinah. Dan di bawah Bukit Uhud itulah Jabal Rumat, Bukit Manah, dan makam syuhada yang kita akan pergi ziarah sekejap lagi, insyaAllah, dalam masa setengah jam. Baik, peperangan Uhud ini berlakunya pada tahun Hijrah yang ketiga. Peperangan orang musyrikin nak balas dendam kepada orang Islam. Peperangan Uhud berlakunya pada tahun Hijrah yang ketiga. Peperangan orang musyrikin nak balas balik dendam kepada orang Islam sebab mereka kalah dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlakunya pada tahun Hijrah yang kedua. 17 bulan puasa berlakulah peperangan Badar Al-Kubra. Dan selepas 100 tahun berlakulah peperangan Uhud ini, yang mana sahabat-sahabat Nabi SAW mati syahid seramai 70 orang sahabat. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh, siapa lagi? Sulaim bin Hanzalah dan lain-lain sahabat yang mati syahid di medan peperangan Uhud ini, jemaah. Jadi insyaAllah kita akan turun dan menziarahi makam syuhada sekejap. Kita bagi salam dan boleh ikut Ustaz Nabi, ikut saya, bagi salam dan doa. Lepas tu kita akan ambil gambar, kita naik bas insyaAllah, dan kita akan pergi dua tempat lagi, Masjid Qiblatain dengan Masjid 7. Masjid Qiblatain dengan Masjid 7 kita lalu dia, yang Ustaz Nabi bilang, kita lalu dia dan terusnya kita akan terus balik ke hotel. Esok ada masa lagi, esok Alhamdulillah ada ziarah sekali lagi, dan malam ni ziarah
untuk muslimah, ya, untuk akak-akak perempuan belakang kita akan ziarah ibu Ustaz